Satu kekecohan sedang berlaku di kalangan warga sekolah. Murid misteri yang selalu meninggalkan bukti sejarah untuk generasi yang akan datang. Kini operasi flash telah dilancarkan dan dibantu oleh unit forensik tanda sekolah UFTS. Unit forensik telah meneliti bukti jejak cap jari, rekod CCTV dan tabiat penggunaan tandas untuk mengenal pasti suspek. Kami juga menemui beberapa mangsa yang terkesan akibat bau yang teruk. Menurut mereka, pengalaman ini agak trauma sehingga ada yang enggan menggunakan tandas yang sama untuk beberapa hari. Saya nak pergi tandas dengan gembira, tetapi sebaliknya berlaku. Sekarang saya trauma. Hampir setiap hari ada je hantar kawan tu. Saya risau keselamatan hidung saya ni. Kami telah mengumpulkan beberapa bukti yang penting. Antaranya ialah bau yang konsisten, posisi yang sama dan yang paling mengejutkan, flash masih berfungsi dengan baik. Setelah meneliti cap jari, rekod CCTV dan beberapa bukti, kami akhirnya mengenal pasti individu yang tidak bertanggungjawab. Saya ingatkan harta karun saya itu boleh hilang sendiri. Rupanya dia masih berkumpul kat situ. Orang ramai dinasihatkan supaya menarik flash selepas digunakan kerana tandas bukan muzium dan hasil kerja tidak perlu ditinggalkan. Dan ingatlah, kebersihan itu sebahagian daripada iman.